Okey guys, bertemu. Okey guys, betul. Okey guys, bertemu lagi di dalam rancangan Santai Podcast bersama Bang Raizu. Kali ini saya akan membawakan anda bersama abang, nama siapa bang? Mahin. Mahin bang tamu ni. Bukan, ini tak ada apa bang, ini mic. Abang nak cakap lah bang. Okey, sebenarnya abang jual apa ni bang? Ni mainan ni budak-budak punya. Mainan budak-budak. Tengok. Oh, dia macam kuku bang Ya. Abang Mahin ni jual dekat sekitar Kuala Lumpur lah. Yalah, memanglah bang. Ya. Berapa ringgit satu ni bang? RM5. RM5 lah. Dia memang letak dekat jari Dia ini menatang ni dia memang letak dekat jari lah. Yalah, memanglah tengok. Yalah. 5 jari. Apa dia panggil ni bang? Ni lampu lah bang. Lampu lah. Nampak kan? Nampak, saya nampak. Kan. Okey. Abang tinggal mana bang? Ada dua rumah. Saya sementara dekat Salmi. Okey, sama. Pertama tetap dekat abang punya hati. Abang Mahin lah, saya nak tanya Abang Mahin lah Apa nak tanya lagi? Okay. Abang pandai menyanyi? Engkau baik yang jernih di dalam bekas yang berdebu, lainnya kotor itu terlihat. Wah. Awak tahu lagu apa tadi? Tadi yang dia nyanyi tu, awak tahu tak kumpulan apa? Itu saya rasa Elijah lagu lagu lama-lama. Lagu Elicat lama-lama lah. Yalah, memanglah Elicat lah. Elicat lah? David Arumugam. Abang nyanyi sekali lagi bang, lagu tadi tu. Engkau air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, dalamnya kotoran itu Terlibat bang saya lupa lah bang. Okey guys, itulah dia Abang Mahin dan Abang Zapin kita. Sebelum saya terus sakit kepala dan bengong pada petang ni, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kopi ladang kita daripada Janda Baik. Ya. Terima kasih dan terima kasih buat semualah. Okey. Okey, apa lagi? Okey, yang kopi Janda ni saya cakap terima kasih banyak kat abang. Terima kasih banyak. Sampaikan salam cintaku padanya. Terima kasih banyak-banyak abang kopi Janda. Terima kasih banyak-banyak belanja kita orang kopi Janda. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kalau korang nak datang boleh ramai-ramai. Bukan kopi Janda, kopi ladang di Janda Baik. Janda Baik kopi ladang. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye bye. Kita jumpa lagi. Lepas siapa dah datang boleh datang. Aku dah cakap lah Rizal, aku dah cakap lah.